Okay guys, tak ada apa pun sebenarnya, tapi macam biasa bila bulan 6 dah dekat masuk September ni, selalunya aku akan start review, bukan review lah, aku dah start planning untuk next product launching. Tak adalah launching pun, aku dah start cari produk-produk untuk, kalau macam korang tahu pun, kalau siapa yang tak pernah tengok, aku tengah meniaga casing-casing iPhone lah dekat Shopee. Buat masa ni iPhone je, sebabkan bajet pun agak ketat. So aku jadikan benda ni sebagai aku punya side income je lah. Lebih side income, satu side income lah. Yang kedua, boleh jadi nombor 2 ni jadi nombor 1 sebenarnya. Keutamaan aku adalah untuk aku nak belajar proses membina sebuah perniagaan kecil lah. Sebelum ni aku ada je berniaga biasa-biasa, tapi tak seserius yang ini lah. Yang ini dia lebih serius sikit je. Sebab apa? Sebab aku nak belajar bina brand identity, kita nak belajar present our product dalam market, kita nak kaji customer punya behaviour. And then selain daripada tu, aku nak belajar tu lah kan, detail sikit lah, bukan detail lah, maksudnya nak belajar buat costing, belajar benda-benda macam tu, accounting yang basic-basic lah. So kebiasaannya produk Apple akan lancar pada bulan 9. So bila Apple launching produk baru bulan 9, selalunya aksesori ataupun produk-produk ni dah available dekat kilang lah. Macam aku, supplier aku dekat China, so diorang actually dah produce lah waktu tu. And bukan produce, tapi dah ready dekat market untuk dia deliver ataupun ambil order daripada customer lah, daripada retailer-retailer ni. So memandangkan tahun 2026 punya model iPhone 18 ni, dia tak banyak perubahan pun, lebih kurang je dengan model iPhone 17. Cuma ada penambahan, ada benda baru daripada segi color. And then setakat hari ni info yang aku dapat, dia punya design kamera bump dia, kamera plato dia tu ada increment sikit lah, ada naik sikit, dia punya ketebalan dia tu naik sikit. Lain-lain aku tak boleh nak tahu sangat. Itu je setakat info yang aku tahu. Ada warna baru, 2 warna baru, 3 warna baru, 1 warna lama, dan dia punya kamera plato design dia ada increase sikit lah. So aku tak ada apa pun, tapi this time aku macam nak slowly untuk aku build aku punya brand lah. So aku tengah study sikit lah. Aku study packaging, aku study the product itself, aku study demand dalam market, macam mana kita nak position ourselves dalam market. Sebab one thing is bila kita baru dalam market ni, of course kita kena belajar banyak daripada produk-produk sedia ada yang ada dekat market lah, dengan big brand lah, dengan nama-nama besar. Tapi as for now, inilah, ini antara sampel yang aku bawa masuk. So this untuk iPhone 17 Pro. But the actual product yang aku planning untuk buat, maksudnya aku tengah berbincang dengan supplier. So kita akan design kita punya sendiri lah. Kita tak akan ikut mold ataupun template yang sedia ada. Mungkin ada sikit lah persen tu kita akan ikut template sedia ada, tapi kita akan ada
functionality dan design kita tambah sendirilah. Ini one of the produk yang paling laku masa aku jual lah, ataupun start introduce aku punya brand dalam market. So what I like most about this is dia functionality dia sangat straightforward. Kita ada MagSafe, and then waktu tu iPhone 17 Pro first time kita ada kamera bump yang sangat besar. So and body pula dibina daripada bahan aluminium. So daripada news-news Mak Saleh ataupun daripada kita tengok berita dekat Twitter thread, aluminium dia macam, bukan macam, dia memang cepat ni lah, fragile sikit lah body dia, senang salah. So untuk tahun 2026 ni kita tak tahu lagi lah material apa yang akan digunakan, tapi most likely aku rasa Apple akan invest untuk aluminium juga tahun ni. Pembaharuan yang signifikan, yang besar, aku tak tahu apalah. So this year, so aku masih kekalkan, mungkin aku akan bawa lagi produk ni, design yang sama, quality yang sama, sebab aku rasa ini paling praktikal lah untuk sebuah iPhone daripada model 70 Pro dan untuk tahun 2026 ni juga untuk iPhone 18 Pro semua akan guna casing yang sama jugalah. Mungkin ada peningkatan kat sini je lah, design beza dekat bahagian plato ni. So aku suka dengan design ni sebab dia memang praktikal. Dia punya build material dia diperbuat daripada belakang ni memang 100% PC lah, plastik PC yang tebal. So dia dah ada bahagian kamera dia dah protected, so tak perlu pakai stiker ataupun anything. Memang sangat tebal, bila kita letak atas permukaan tu tak sentuh langsung lah bahagian kamera ni. Dan sisi dia yang hitam ni semua body dia diperbuat daripada PC lah, daripada TPU. Tapi TPU yang berkualiti tinggi lah, TPU yang keras lah. Actually kita ada dua tau, benda yang sama, identical, tapi dihasilkan oleh kilang yang berbeza. Design pun sama, tapi aku lagi suka design supplier daripada kilang ni lah. Ini contoh kalau kita order dan kita bincang dengan supplier kilang, walaupun kita bagi info yang sama, yang tepat, spek yang kita nak, tapi output dia tetap akan ada lain lah. Ni contoh dia ni, kau tengok ni. Untuk yang pertama ni dia macam TPU dia keras sikit lah. Aku boleh rasa dia punya body dia memang solid lah, bila kau pegang pun rasa memang berkualiti gila. Tapi for the second one ni dia still solid, tapi aku boleh rasa dia punya TPU tu sikit lembut lah. Daripada segi button aku rasa tak banyak beza. Dua-dua pun pakai button yang sama, tactile button. Cuma ada perbezaan dekat bahagian dia punya camera control ni lah. Camera control yang pertama tadi ni, camera control dia macam ada button yang spesifik yang dia dah built in dekat sini. Macam warna dia pun macam shiny sikit, and then dia macam kaca sikit lah, macam almost nak sama dengan apa yang original terbina dekat iPhone. But the second one yang TPU yang lembut sikit ni, dia it's like dia sangat tak sama. Dia macam dah build terus dengan body TPU tu, tapi dia macam ada sensor sikit lah dekat bawah tu yang boleh mungkin akan detect lah. Dari segi magnet pun aku rasa kau tengok sama lain sikit lah. Untuk produk yang pertama ni kemasan dia lagi okey lah daripada yang kedua. Ini produk yang sama, material yang sama, tapi dihasilkan oleh kilang yang berbeza-beza lah. So ini one of the casing yang aku akan bawa jugalah nanti untuk model tahun ni. And then I was thinking about nak buat aku punya packaging sendiri, and then aku tengah kira cost untuk buat. And ini satu sampel yang supplier bagilah. Material dia macam cardboard, lah, keras. Cardboard yang keras. Dia design like kotak macam ni. So aku rasa dia sangat solid. Walaupun cost dia agak tinggi sebenarnya untuk hasilkan satu ni.
Dan MOQ pun agak tinggi, 500 ke 1000 pieces. But anyway, aku rasa aku suka. So bila kita ada brand, betulkan lah kalau aku salah. Aku rasa bila kita start dah nak main brand ataupun kita nak start bina identity, you kena ada satu macam Isman ni aku observe daripada brand-brand yang baru nak naik. So aku observe daripada brand-brand yang nak naik, walaupun benda tu kita nampak biasa. Contoh benda ni nampak biasa, kes ni nampak biasa, tapi the way how you nak present pada customer, the way you nak marketkan this thing, bila dia dalam keadaan yang proper, you do it properly, dan kena dengan budget, dia benda tu boleh dijual lah. Maksudnya daripada benda tu biasa sampai kat tangan kita, and then cara kita wrap, cara kita labeling, cara kita presentation, everything, supaya benda tu bila sampai dekat tangan customer, feel dia tu ibarat kita beli sesuatu yang sangat berharga lah. Bukan aku nak cakap kes ni tak berharga, sangat berharga, tapi kita nak bawa, kita orang panggil apa istilah dia, mungkin user experience ke, istilah dia pengalaman consumer punya, pembeli punya pengalaman membeli tu lah. So that's one thing yang aku belajar lah as for now untuk setakat hari ni. So untuk iPhone 18 Pro dan Pro Max tahun ni, InsyaAllah walaupun unit tak banyak, tapi aku akan cuba, this is a time untuk aku cuba marketkan sebagai case ni sebagai satu brand lah, brand yang ada identity dia sendiri, dan dia akan masuk market bukan atas random macam kalau korang tengok lah dekat Shopee, TikTok, ada banyak, kita memang bersaing dengan even supplier ataupun kilang sendiri pun berniaga dekat platform TikTok dan Shopee. So we kena, peniaga-peniaga kecil ni, kita actually persaingan kita bukan kompetitor retail yang lain ni. Persaingan kita tengah bersaing dengan kilang tu sendiri tau. Supplier pun berniaga dekat platform yang sama. So what we do is kita akan try our best untuk present our brand. Kita akan macam mana kita nak masukkan brand kita dalam minda orang. Yalah, sesuatu benda yang baru. So masuk dalam kepala orang, kita nak tahu dia punya persepsi, pengalaman, dan macam mana kita nak tanamkan dalam minda pelanggan ataupun klien ataupun consumer kita that this brand diorang tahu. Itulah maksud aku. Mungkin tak sampai maksud aku, tapi korang faham kan, aku nak brand ni sampai kepada masyarakat. So itu sajalah update untuk setakat 2026. And brand apa yang aku nak bawa tu, so my brand yang akan launching tu untuk tahun ni sempena dengan iPhone 18 Pro. Dia design iPhone tu dia lebih kepada PC lah, bukan TPU lah, tapi aku akan fokuskan dekat clear. Untuk tahun ni aku akan fokus dekat dia punya clear case lah. Contoh ni macam ni. Ini memang ini adalah brand Ugreen. Kalau korang pernah dengar Ugreen, so dia dah ada built-in Plato punya protection. So ini tak ada brand punya. So it's actually the same thing, tapi the way brand bawa kepada khalayak, kepada umum, cara dia present, cara dia terangkan produk dia, itu membuatkan satu produk tu boleh dijual ataupun tidak. Maksudnya berpotensi untuk dijual ataupun tidak. Contohnya ini benda yang sama, this is the exactly, cuma beza dia dari segi inilah, dekat sini ada penambahan. So
macam brand yang aku akan buat nanti, dia ada customize sikit lah. Kita akan customize dalam beberapa part, and then kita cubalah. So kita akan try tengok macam mana brand tu boleh masuk dalam market lokal. So that's all untuk hari 20 hari bulan 6 2026. Itu update setakat ni lah. So aku akan try untuk update like weekly. So apa-apa content pun aku akan try update secara weekly lah. This is my, aku promise lah kepada diri sendiri. So aku nak jadikan ni sebagai rutin supaya aku boleh catch up balik, and then aku akan boleh tengok balik video ni one day and tengok, let's see setakat mana progress kita dah pergi. So guys, thank you for watching. Kalau ada apa-apa korang boleh tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe. See you in the next vlog. Bye.